untuk 40 meter kena kangkang. Semakin main semakin besar. Semua spesies ni geng. Kerapu apa ni? Kerapu tomato. Saya tu. Geng. Dia paling champion tadi. Padu. Habis padu hari ni. Ucap. Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam channel Abang Jas. Alright, hari ni geng, turun lagi geng. Air bani kan. Kalau air bani sayang kalau tak turun So hari ni Abang Jas turun dengan Road Bangkok Adventure Abang Jas dengan Road Bangkok Adventure. So yang member lain banyak yang pergi kerja geng. So kami turun je dengan brother Abe tengah set up tu. Okay. So nanti mungkin insyaAllah mungkin gasak hari ni insyaAllah. Abang Jas rasa macam something different insyaAllah. So nanti kita jumpa dekat spot Doakan Abang Jas insyaAllah semoga baik-baik belaka, pergi baik-baik balik dengan selamat, dapat bergasak ikan yang banyak. Dan terima kasih juga buat semua yang support Abang Jas dengan Road Bangkok Adventure Yeah, thank you very much. Body korang bukan body je body body korang tetap Abang Jas kenang. Dalam doa lah insyaAllah. Abang Jas doakan korang dalam keadaan yang sentiasa dalam keadaan yang baik-baik belaka insyaAllah. Rezeki yang murah, sihat bahagia selalu hendaknya insyaAllah. So kita berjumpa dekat sana Alright, dekat spot. So insyaAllah kita gerak dulu ke spot Okey jang Baik. Okey baik. Okey Manas. InsyaAllah. Kalau mantap. Ya, itu yang kita mahukan. Luncur. So brother Road Bangkok pun dah atas laut tu. So Abang Jas. InsyaAllah korang doakan Abang Jas Okey jang Baik. Okey baik. Bismillah. Okey geng, kita dah sampai dekat spot InsyaAllah spot favorite kita ni Okay, first drop of the day. Kita tengok apa yang ambil. Agak angin daripada darat geng. Belah timur kalau ikut alun ni kan. Alun ni dia tolak ke barat. Mana angin daripada darat timur lah. Okey. Strike. Lucu. Strike geng. Padu. Strike. Cek kuat tu. Alhamdulillah. Serkut mantap. Hari yang mantap. Terbalik. Okey. Sangkut jaring ni geng. Okey jig kokang 30 gram jig rasta. Mantap. Okey. Stop recording. Okey geng. Kita turun lagi geng. Alhamdulillah. Ikan kita yang pertama Alhamdulillah. Ada manis. Okey. Cari lagi Okey geng, jack 10 gram bukan
15 gram. 15 gram aja kokang. Okey, kita turun geng. Padu. RBA kena tekan. Strike geng. Jenak ni jenak. Oh, jenak hak. Jenak hak manis. Oh, strike lagi brother. Brother Zain ni. Strike ketiga dia jenak hak. Mantap. Gigi baru ikat FG Dot geng. Angkat tadi. Wakasa kenambang. Wow. Kenanda. Ai kenanda. Na ko kaban. Striker. Tak ada headset pun. Kenapa singa lah ni? Oh, kena badan. Ini kena badan geng. Tak boleh buat apa dah Okey. Ada dia. Aku try the best. Nak lepaskan drop. Okey. Strike. Kerapu slipper geng. Kenyang kerapu ni. Perut dia bocet. Okey geng, kita dah sampai di kedalaman 40 meter Okey. Kita naikkan satu geng. Okey. 142. Okey. Kita turun dekat ujung tanjung ni. Bismillah. Kita turun. Tali keluar sah. Ni kira first time dia turun tali sampai nak habis geng. Bukan nak habis, jauh, panjang. Okey. Strike tu. Tapi tak ada headset. Ikan dia berat. Tak ada headset. Oi, ada headset. Tapi ikan dia tak berapa nak besar lah. Tapi kita tengok ikan apa ini pun kena. Ikan apakah? Kita lihat apa yang kena. Jangan kerapu singa. Tapi kalau kerapu singa pun okey. Anak pesan dia nak ikan apa-apa je lah. Jangan apa, karang ilian. Oh, duri geng. Kena Apollo. Dia duri. Allahu Rabbi. Duri kangkang geng. Allahu Akbar. Jauh ketuk 40 meter kena kangkang. Sangkut pula dekat jig ni. Okey. Patut tak ada headshake apa. Dimakan Apollo. Bukan ini. Ini bukan duri busuk tu. Kita tengok dulu sekejap Okey. Stop recording. Okey geng. Tadi kita dekat bawah kan 40 meter tu kan. Kita naik ke bukit dia geng. Dalam 23 24
apa ke tempat dalam tadi 40 meter tadi. Kita try sini geng. Alamak. Alah, sangkut. Sampai sangkut. Aduh, janganlah. Geng, jangan turun dulu geng sini. Ada benda sangkut. Aku cek dulu jaring ke apa. Jaring geng. Pekap geng. Putuskah? Putus sudah, Jack aku putus sudah, Jack aku habis ada di Krasta. Kita main gira je geng, tak ada pump. Karau je geng. Gelamas. Lama. Okey. Makan jig Okey. Ada gelama, ada ikan besar ni. Mesti ada. Lamanya nak sampai ke dasar geng Okey geng kita ketuk-ketuk geng Alright. Ketuk-ketuk dekat sini. Okey geng, para nelayan tu geng dah naikkan apa? Jaring geng. So kita ganti tempat dia orang pula Okey geng korang tengok tu geng Ni belanja video. Kalau nampak lagi macam mana nelayan cari rezeki geng di lautan dalam, laut jauh. Luas terbentang dekat sini ni. Sangkut tu banyak tu lihat mata lah Astagfirullahalazim. Ikan apa ni? Ada hecik pun. Berat je, tak ada headset. Oh, kerapu. Kerapu abang, apa kerapu ke? Kerapu ni aku ambil lah. Ni dia tak lihat kerapu ni. Jenis ni geng Ini kerapu tomato orang cakap. Dia tak macam kerapu slipper tu. Dia boleh lah. Okey, nampaknya kat tempat ni memang ada karang lah. InsyaAllah lepas ni kita naik boron lah InsyaAllah, standby. Bismillah. Okay, stop recording. Ini kan rasa jenahak ni. Oi, bukan. Banyak betul kerapu ni. Itulah pasal jauh je ke tengah ini ikan ini ambil. Tapi tak apa geng, ini rezeki geng Permulaan pada rezeki. Dapat strike besar. Kan inilah dulu Tak apa, kita layan dulu geng. Kerapu coklat boleh. Ada ambil. Kawasan karang ni. Ini tak mustahil ni ada boron ni. Strike. Ini padu. Ini kerapu ni. Kerapu lagi ni. Kerapu manis lah. Wah, dia juga geng, tapi besar sikit. Kita pajak lah ikan ni Kita dah sign kontrak dengan ikan ni.
Okey lah tu. Yang namanya rezeki harus diambil disyukuri ya. Banyak kerapu ni. Stop recording. Ini padu. Kerapu ni perangai dia macam ni. Makin besar. Semakin besar. Semua spesies ni, geng. Kerapu apa ni? Kerapu tomato. Okey, kita layan dulu. Okey geng, nampaknya trip hari ni okey lah juga tapi pagi makan dah ketuk sampai ke sepuluh paling dalam tu, sampai dekat peting apa tu orang-orang nelayan jaring. Tadi air pun cantik, harus tak berapa nak laju, tapi cuma barang tak berapa tak dapat dinaikkan yang monster-monster, tapi boleh lagi kan. Konten kita tetap jalan Banyak je kerapu-kerapu tadi. Semua kerapu apa ni? Kerapu coklat. Kerapu, ada orang panggil sini kerapu kek, kerapu kering. Tapi okeylah, ada duri tadi dengan seekor serkut tadi ya. Serkut pun okey juga, saiz juga lah. So insyaAllah kita jumpa dekat darat nanti Okey, stay tune. Stop recording. Okey geng, alhamdulillah dah selamat mendarat Jenahak ikan talang, serkut. Saiz tu. Geng. Ni paling champion tadi. Padu. Ambil padu hari ni Abang Jas tak naik lah tadi. Ada seekor serkut tadi. Mana aku tak boleh strike jenahak tadi Kacau lah tadi aku phone tadi masa dia frenzy tu. Lepas tu bila ada aku hendak mancing, sangkut pula. Lepas tu aku ikat tape jenot, aku dah lambat. Kau dah ambil semua. Say my name.